Assalamualaikum semua. Nama saya Nurfarizatul Ashikin binti Khalid. Awak semua boleh panggil saya Cikgu Shikin. Hari ini cikgu nak terangkan kamu maksud collage. Collage ialah aktiviti seni yang dilakukan dengan cara menampal pelbagai jenis bahan pada sekeping kertas atau kad untuk menghasilkan sebuah gambar dan corak yang menarik. Bahan yang digunakan boleh terdiri daripada kertas warna, daun, kain, kapas, butang, tali, pasir berwarna dan bahan-bahan lain yang selamat digunakan oleh kanak-kanak. Collage ialah aktiviti seni yang dibuat dengan secara menampal pelbagai jenis bahan pada sekeping kertas untuk menghasilkan sesuatu gambar atau corak. Antara bahan yang boleh digunakan ialah kertas warna, daun, kain, kapas, butang dan bahan-bahan lain yang selamat untuk kanak-kanak. Semasa membuat collage, kanak-kanak akan mengoyak, menggunting bahan, kemudian menyusun sebelum menampal mengikut idea sendiri. Aktiviti ini memberi peluang kepada mereka untuk mengguna imajinasi dan menghasilkan karya yang berbeza atau satu sama lain. Selain itu, aktiviti collage dapat membantu perkembangan kanak-kanak dari pelbagai aspek. Mereka dapat melatih kemahiran menggunakan jari, meningkatkan tumpuan, mengenal warna dan bentuk, serta belajar menyusun bahan dengan kemas. Pada masa yang sama, kanak-kanak juga dapat meluahkan idea dan perasaan mereka melalui hasil karya yang mereka hasilkan. Murid-murid nak tahu tak? Collage ni ada banyak, tapi cikgu nak tekankan satu je. Apa tu? Iaitu collage kertas. Collage kertas ialah collage yang menggunakan pelbagai jenis kertas seperti kertas warna, kertas majalah, surat khabar atau kertas tisu. Hari ini, cikgu nak buat teknik collage menggunakan kertas warna dan gam cair. Jom ikut cikgu buat. Ini ialah bahan-bahan yang cikgu gunakan. Yang pertama, kertas lukisan yang sudah bercorak. Yang kedua, kertas warna yang sesuai dengan corak tersebut. Yang ketiga, gam cecair. Gam ini digunakan untuk menampal cebisan kertas warna pada kertas lukisan supaya kertas lukisan sentiasa kemas. Mula-mula, koyakkan kertas sedikit demi sedikit seperti warna kuning untuk membentuk badan rama-rama dan bahagian tengah bunga. Yang kedua, warna merah untuk membuat bentuk kelopak bunga. Yang ketiga, warna biru untuk membuat pasu bunga. Yang keempat, warna hijau cair untuk membuat daun pada pokok bunga. Dan yang kelima, warna merah jambu untuk membentuk rama-rama. Dan akhir sekali, warna hijau pekat sebagai rumput dan batang pokok tersebut. Okey, jom tengok Cikgu Shikin buat. Mula-mula, sabunkan gam pada permukaan lukisan dan tampal warna mengikut warna yang telah Cikgu Shikin sediakan.
Selepas sudah selesai, cikgu masukkan kolaj cikgu dalam bingkai bergambar untuk menjadikan hiasan rumah. Korang semua mesti tak sabar nak tengok kan? Inilah hasil teknik kolaj yang Cikgu Syikin buat. Selamat mencuba semua. Assalamualaikum.